Jujur, aku dah terlanjur dengan bos tempat aku sebab dia offer iPhone 17. Husband aku tak tahu. Korang rasa perlu ke aku minta maaf kat husband aku? Atau just pura-pura lupa semua ni? Benda ni jadi masa satu hari tu, bos aku ajak aku keluar. Konon nak bincang pasal kerja. Mula-mula aku tak fikir apa sangat. Aku ingat betul-betul hal kerja je. Tapi masa dalam kereta, dia tiba-tiba buka cerita pasal phone aku yang lama tu. Dia tengok phone aku lama-lama. Lepas tu dia cakap, phone you ni dah uzur sangat. Kalau you nak, I boleh belikan iPhone baru. Aku gelak je masa tu. Ingat dia main-main. Tapi dia siap buka website tunjuk iPhone 17 yang baru keluar tu. Memang mahal gila. Dalam kepala aku masa tu dah macam-macam fikir. Aku ada cakap aku dah kahwin. Dia cuma senyum je. Lepas tu jawab, I tahu you dah kahwin. Tapi I tak kisah. Lepas tu dia cakap lagi, kalau you nak iPhone tu, I boleh bagi. Masa tu aku dah rasa tak sedap hati sebenarnya. Tapi dalam masa sama, aku tetap ikut dia naik bilik hotel. Konon nak sambung bincang sebab tempat tu lebih tenang. Aku tak nak tipu. Dalam bilik tu memang benda tu jadi. Aku pun tak tahu kenapa aku tak tolak betul-betul masa tu. Mungkin sebab aku dah terfikir pasal phone tu. Atau mungkin sebab aku memang bodoh. Lepas habis semua tu, dia cuma senyum dan cakap, relax, I dah janji dengan you kan? Esoknya betul-betul dia datang office. Letak kotak iPhone 17 atas meja aku. Aku ambil juga. Balik rumah, husband aku langsung tak syak apa-apa. Dia siap tanya dari mana aku beli phone mahal macam tu. Aku tipu cakap aku ambil ansuran. Yang buat aku rasa macam kena tampar, dia siap cakap nanti kalau duit aku tak cukup, dia boleh tolong bayarkan sikit. Masa tu aku terus diam. Sekarang tiap kali aku guna phone tu, aku teringat balik apa yang aku buat hari tu. Yang buat aku lagi serabut, bos aku sekarang macam rasa dia ada hak atas aku. Dia selalu mesej aku malam-malam. Pernah sekali dia tulis, iPhone tu baru permulaan je. Kalau you nak benda lain pun, I boleh bagi. Aku dah mula rasa takut benda ni akan jadi lagi sekali. Tapi dalam masa sama, husband aku masih layan aku baik macam biasa. Langsung tak tahu apa yang aku dah buat belakang dia. Sebab tu aku nak tanya korang, kalau jadi macam ni, patut ke aku jujur dan minta maaf kat husband aku? Atau lebih baik aku diam je dan pura-pura lupa semua ni?